Okey, ni kita punya projek labu ni dia depan rumah je. Projek labu. Ni. Dia dah menjalar lah. Dan dia dah keluar bunga lah. Ni. Ni. Ni bunga jantan. Okey, ni bunga jantan Petik dia. Ni bunga jantan. Kita nak buat proses pendebungaan manual. Okey. Ni. Okey, ni bunga betina. Tengok ni, betina ni ni dia ada buah dia. Tengok. Ni ada buah dia. Jadi kita akan buat dia pendebungaan manual Kita buat ni, nampak ada bunga ni kecil-kecil kan. Itu yang dia akan perlukan untuk proses pendebungaan. Kalau tidak ni kerja serangga yang buat, tapi kita nak bagikan proses pendebungaan berlaku ni, berjaya berlaku. Kita buat manual ini. Ni dekat sikit. Kita touch je dekat bunga betina ni. Kan? Okey dah. Okey. Kalau dia berjaya, dia akan jadi macam ni rasanya. Ni, tengok ni, tengok tu. Dia punya bunga dia jatuh. Dia akan besar nanti. Ni cuma bunga jantan. Ni bunga jantan. Kita ambil lagi kita touch Okey, itu je.